Budak Nuk buat review nak bawa makan dekat Pizza Hill. Ni kita apa sebab kita turun bukit ni, curam ni. Nama pun Pizza Hills. Bukan Medan Pizza. Hai, saya Afif. So today kita nak try makan pizza yang tersedap di Langkawi katanya. So let's go. Bresaola jalapenos burrata. Wow. Kat bagian. Bresaola dry aged beef, jalapenos dengan burrata. Okay. Thank you. Itu je lah. Macam gaji. Potong. Okay, potong lah. Kenapa tak ada menu? Dia tak ada menu sebab kalau My Pizza Hill ni dia nak bagi kita element of surprise. Yang penting kena tahu apa allergy anda or maybe even your own preference. Barulah owner boleh suggest ataupun prepare something very special for you. Jalapeno homemade soto lagi. Oh, nama. Okay. Halus dino salsa. Dengan apa? Apa nak mushroom ah? Chicken dengan hot sauce. Chicken hot sauce lepas tu. Okay, terangkat api. Bagi api kat. Oozing out. Tak boleh ha. Adik kuat. Jadi tolong angkat sekali. Nak tak dekat. Dekat sikit. Oi, dekat you. Dia ada feeling tu boleh jatuh. Okay. Filter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, macam ni pula. Macam ni kenyang tapi so kita kena. Yes. Exercise. 3 pizza, 1 shoots and then this. Bye.